Aku tengah drive lalu jalan dekat situ. Radio kereta lama aku, dia kena play baru suara. Dan dia tak ada radio pun. Dia boleh masukkan CD player. Alright, okay. So masukkan play baru dengar lagu. Dan aku tengah drive macam biasa, member aku menghadap macam ni. Okay. Main phone dalam kereta kan. So takkanlah dia kuatkan radio. Betul. Dan tiba-tiba radio tu kuat. Macam tu. So aku macam aku pandang dia pandang aku. So dia macam tak tahu. Dia macam tu lah. Dia pun macam tak tahu. Apa semua. So macam okay, aku slowkan sikit. Buat macam biasa, nyanyi benda semua. Dalam lepas beberapa minit, kereta mula high beam. Kita depan high beam. Okay. Kereta mula high beam dah. So aku macam, mula aku tak fikir apa sebab aku macam silau. Aku silau, janganlah high beam silau. So memang aku cakap, jalan kot, mungkin jalan tak betul ke, mungkin nampak macam lampu tu high beam. So kereta kedua pun sama. Okay. Start yang aku rasa pelik sikit lepas motor boleh high beam. Boleh lah Kan? Boleh. Boleh high beam ke? Sampai sekarang aku masih terfikir, motor boleh high beam ke? Ada lampu tinggi. Ada lampu tinggi kan? Tengok motor lah. Aku buat. Lepas tu ada satu simpang ni dah nak masuk, ada satu macam roundabout kot. Okay. Depan sana tu. Tapi sebelum roundabout tu, ada kereta keluar daripada lorong macam perumahan juga perumahan kampung. Dia keluar. Aku lepas. Dia keluar kat aku. Dia cucuk aku tau. Okay. Kereta tu cucuk aku. High beam. Tak relax punya. Aku macam kan jalan ni luas ni, potong je lah semua kan. Lepas tu aku tengah tu, tak tahu hati aku tergerak nak tengok side mirror. Benda kadang-kadang benda-benda hati tergerak ni kau jangan ikut sangat. Betul. Tak semua kereta kena ikut kan. Tapi kau ikut. Aduh. Aku ikut. Apa jadi, Wan? So aku ikut, aku tengok. Pap. Adakah ini betul mata aku? Tidak. Tapi aku tak nak tengok balik. Okay. Aku tak nak pastikan lagi. Alright. Tapi aku rasa first mata aku dah pasti dah benda tu. Okay. Aku nampak kaki cap. Aku nampak kaki cap. Macam duduk atas kereta cap. Faham tak? Kereta dia duduk macam ni. So macam contoh yang ni kereta punya tu dia sini lah. Min kat atas. Alamak. Min kaki dia dah kat member aku belakang punya. Macam tu. So aku rasa tak mungkin. Okay, aku dah takut lah tu. Tak mungkin, tak nak apa semua kan.